dinding selamanya. Betul. Aku pula jalan. Jalanlah. Makan tiga. Saya sudah menang. Sana balik. Apa ni? Lebih-lebih pula. Itulah. Lama betul kau cuti. Seronok bercuti. Mestilah seronok. Aku berenang je. Puas hati. 2-3 bendera dikibar. Takkan tak ada gambar? Kau kan pengaruh. Mestilah kau nak tunjuk gambar, kan? Mestilah. Video pun ada. Uish, dahsyat kau berenang. Macam-macam gaya. Ikan payung. Alamak. Aku tahu. Kau bukan pandai sangat berenang. Yelah. Tapi apa-apa pun, aku seronok. Ising, kenapa kau tak buat kolam renang kat rumah kau? Entah. Tak pernah terfikir pun. Kalau ada, boleh kita orang semua tumpang berenang. Alah, kita berenang kat sungai je lah. Ish, nak juga rasa berenang kat kolam renang. Betul? Nantilah aku tanya daddy aku. Ya, betul. Apa yang awak? Rumah Intan Payung dah ada kolam renang. Seronok dia. Isan, jangan lupa ajak aku. Sejak bila kau ada kolam renang? Sebab semalam kita orang lalu kat rumah kau, tak ada pun kolam renang. Betul. Ada. Kau tak perasan lah tu. Dah, tak payah gaduh-gaduh. Petang ni datang rumah aku. Kita berenang. Kita orang dah sampai. Korang datang nak berenang? Yelah. Macam tak tahu pula. Mana kolamnya? Kan aku dah kata tak ada. Ada. Kat laman tepi tu. Tak nampak ke? Ini ke kolam renang? Epek je. Ini kolam renang angin. Kena pam dulu. Tu pun tak tahu. Apa yang Fizi? Luas ke kolam renang angin tu, Ising? Luas. Boleh berenang kuat lentang. Kuat kupu-kupu. Gaya bebas. Berenang macam-macam gaya lah. Patutnya kau suruh dia dipamkan siap-siap. Aku lupa. Kita buatlah sendiri. Tunggu apa lagi? Jomlah pam angin. Isan, mana pam? Lah. Pam ni bocor. Tak boleh pakai. Wah, gembiranya dapat berenang di kolam renang ya. Bukan. Kita orang ketawa bukan sebab tu, Pak. Dah tu, apa yang geli hati sangat? Geli hati bila tengok kolam renang tu. Rupa-rupanya kolam renang angin. Kita orang ingat kolam renang betul. Terkejut beruk
Bolehlah tu. Dapat juga berenang. Tak berenang pun. Kolam renang tak ada angin. Masih lipi. Pamlah. Macam korang dulu, bila nak berenang, akak pam kan siap-siap. Dulu kita ada kolam renang angin. Ada. Dan masih akak simpan. Akak tak ingat kat mana. Nak kena cari. Carilah kak. Nanti boleh berenang kat rumah je. Betul. Tak payah susah-susah nak pergi rumah Ihsan. Yelah. Yeay. Sayang tak? Lagi. Wah, pagi lagi dah datang. Tak sabar nak berenang lah ni. Sama-sama. Upin, tarik getah paip tu ke sini. Isi air sampai kolam tu penuh. Intan Payung, buka air paip tu. Baik, Daddy. Air tak keluar pun. Ihsan, buka air paip tu sampai habis. Daddy! Kenapa ni tak ada air? Apa hal lah pula ni? Bila air dah bayar. Tak ada air ke? Kejap. Hello, saya nak buat aduan tentang gangguan bekalan air. Oh, ya ke? Terima kasih ya. Nasib korang tak baik. Pagi ni sampai malam nanti tak ada air. Ada rautan air di loji. Lah, mak aku ada cakap tadi. Satu kampung akan tak ada air hari ni. Ada surat pemberitahuan. Alah. Sempurna lagi. Dah berapa hari tunggu? Dah kenapa korang? Monyok je. Kecewa. Bunyi macam orang putus cinta pula. Kolam renang lepeh lagi ke? Tak berpam? Dah faham. Dah cantik kolam renang. Air pula tak ada. Macam mana tu? Macam tu lah. Pergi dulu, Kak. Oi, nak ke mana tu? Nak ke rumah Ihsan. Oh, nak pergi berenang lah ni. Tapi kata dah serik. Banyak dugaan. Merajuk lah. Tak nak. Ish, bertuah punya budak. Ihsan! Oh, Ihsan! Ihsan!
Dah lama siap. Tunggu korang datang je. Tengok tu. Apa tunggu lagi? Siap cepat. Boleh berenang. Sedia semua. 1, 3. Bila masa korang ada kat sini? Kami baru sampai. 2, 3, pakai selipar Jepun. Oh, berenang tak ajar pun. Hai, kan hari tu Ehsan dah ajak semua. Korang je yang tak nak datang. Ya loh, Ehsan ada ajak. Saya pun sudah lupa. Nak berenang? Marilah. Jom. Enggak mau. Enggak bisa berenang juga. Ayo Meme kita pulang. Jangan marah. Lain kali boleh datang berenang. Tak mau. Tapi saya Macam mana nak berenang? Kita ramai sangat dalam ni. Betul. Air pun dah kurang. Jadi. Ipin, bangun! Nanti lambat. Alamak, terlupa. Kita kena pergi rumah Ihsan. Cepat siap. Hai. Ihsan, kita nak pergi mana pagi-pagi ni? Entah. Tadi aku cakap nak bawa kita semua main air dan berenang-renang. Kat mana pula? Ikut je. Kau orang mesti suka tempat ni. Jauh ke tempat ni? Dekat je. Tempat yang cantik, aman dan bersih di kampung Durian Runtuh. Mesti korang tak tahu kan? Mana agaknya? Entah. Dah tu. Cepat pakai topi keledar. Kita gerak sekarang. Terima kasih Uncle bawa kita orang ke sini. Suka? Ya, suka sangat. Jom kita berenang. Jangan berenang jauh sangat. Baik. Betul-betul. Seronok mandi sungai tadi. Puas dapat berenang. Betul-betul. Ya, sungai kolam renang semula jadi. Jadi, jagalah dan sayangi sungai kita. Tak payah nak pam-pam. Air pun sentiasa ada. Akak, mana kolam angin kita? Tu, kat luar dapur. Ini?
taruh ikan.